Berapa ramai yang baca ayat ni selama ni salah? Boleh tengok surah Yusuf, muka surat 236, ayat nombor 11. Yang paling tak best kadang-kadang pakai hentam je nak baca macam mana. Baik, boleh tengok dekat atas ni sebagai rujukan. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okay, boleh tengok ke atas ni, kita bacanya sebagai la ta'manna. Bukan la ta'manna, tetapi la ta'manna ala Yusuf. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Quran, tuan-tuan. Boleh tengok dekat situ, dekat atas tu ada tanda, sama ada tanda diamond ataupun tanda bulat yang pekat, yang tebal dekat situ. Ini merupakan salah satu daripada bacaan khas mengikut riwayat Imam Hafs an Asim. Apakah nama bacaan khas tersebut untuk yang ini? Bacaan khas itu ialah ishmam. Saya ulang, ishmam. Jangan dibaca sebagai la ta'manna, tetapi bacanya sebagai la ta'manna. Dibaca dengan dengung beserta dengan isyarat muncungkan mulut. Itulah bacaan secara ishmam. Anda belajar sesuatu hari ini? Kalau ya, komen Alhamdulillah. Ada lagi tak ayat-ayat yang sahabat-sahabat semua tak pasti nak baca macam mana?